Alright guys, update live aku sekarang. Kita orang akan pergi ke Lotus Desaru. Cuti 2 hari. 2 hari 1 malam. So kita orang tengah bersiap-siap sekarang ni. Adik live aku. Kereta aku dah siap. Semalam keluar bengkel terus buat apa? Terus buat pergi jalan-jalan. And then guys tengok my motorbike. This one next content aku lah. MT25. If you looking this, korang tengok no blade 9932. 9932. Yang ni je tak. And then sana. So sekarang tunggu Alung perempuan untuk siap. So kita tunggu apa next. Let's go. Lucu tengok mak aku dulu ni. Okay. So now kita akan bertolak ke Desaru. Lotus Resort. Nama Lotus Resort ni. Lotus Resort. Jom. So Angah dah tengah tunggu. So kita kena pergi jumpa Angah dekat rumah dia. Now kita dekat rumah Angah. Baru lepas ambil barang sikit. Angah. Kejap. Baju tu. Vlog ni. Kita akan bertolak sekarang. Let's go. Mama. Rindu. So kita jumpa dekat sana je lah. Jadi princess dia duduk rumah dia. Rumah dia princess. So kita jumpa dekat sana. Let's go man. So kita dah berhenti makan dekat Arat. So aku makan air teh ais. Makan keli berada, sambal paru dengan toge. Itu saja. So maklum bawa hanger dalam kereta. actually tengok kalau mak-mak kena sebab dulu anak-anak baru boleh makan. Sedap tak? Yang lain semua effort aktif lagi. Okay, now kita orang akan teruskan perjalanan ke destination. So Lotus. destination kita. So kita dah makan. Ayo. So aku nak buat kereta dulu sebab aku trauma sikit about highway ni. Pertama-tama lepas makan ni. Terutama lepas makan memang kena fokus 100%. Sebab cuaca pun panas. Bukan panas lah, baik lah, cuaca bagus lah. Kita nak cuti. Tapi depan nampak agak gelap sikit lah. Tapi tak apa lah. Hopefully tak ada apa lah. Nak relax je. Cuti kali ni memang nak relax. Walaupun cek saya penuh dengan company company punya chat, aku just ignore ya. So, jom jumpa dekat sana. Menyempat Ya lu. Laliau. Nak duduk tunggu Angah beli barang tapi tak tahu. So let's go. Nah kita orang dah sampai. Tapi sampai awal. Kau apa ni sekarang? Sekarang dah pukul 1.30. Baru pukul 1.30. Nak check in pukul 3. Jadi So kita buang masa lah. jam setengah ni. Kita buang masa kat sini. Ui.
Bunyi bluk bluk bluk. Apa tu? Keteh. Anak gana ni, Hana. Ana, cakap Interview. kita nak jalan mana tu? Dekat kat kamera. Cepat. Tak Pak Lang. Masuk vlog. Hai. Sekejap ni snorkeling. Filling station. Stress kerja hari-hari kan. Hari-hari duduk dengar mesin. Sometimes memang kena. Macam ni juga. Syok kan. Tenang. Tak ada orang. Cuaca pun tak panas. Weh, enak. Okay lah, cuaca tak panas sangat. Banyak lepas laut. Lepas laut. Ada. Kalau mandi boleh ke? Sini. Macam boleh. Okay. Now we have Pau. Pau eh? Pau. 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 Satu kacang, satu ayam. So kita makan ayam dulu. Sedap. Sambal dia sedap. Good. Sementara asal aku typo banyak ni. Sementara aku tunggu untuk check in pukul 3. Sekarang baru pukul 1. Pukul 1 tepat-tepat. Pukul 2 lah. Dah Pukul 2. Dah pukul 2. Lagi 1 jam. Malah kita ke sekarang. Okay, so dah pukul 2.30. Kita orang on the way ke hotel Untuk check in. untuk check in dulu. Lepas tu kita main air kolam Sampai puas. sampai macam mampus. Okay lah, jom jumpa dekat sana. Kalau walk in 300. Kalau walk in 300. 260 kan ni? Kalau walk in 300. Walk in 300? Di online tadi tu atas kabel lalu. Okay guys, so booking dalam online. Kalau nak booking sini mana kena nombor dia. Kalau nak booking PM. Bagi nombor. Saya share dalam. Tapi tu ada diskaun punya tu kan? Dia memang harga biasa. Tapi untuk online lah, kalau walk in mahal lah. Oh, aku dengan Izan tidur sama. Ada katil tinggi kan? Tak, dia queen. Dia bagi queen eh? Alamak. It's okay lah. Tapi dah tinggal. Dia macam mana? Apa? Okay. Boleh tak? Okay je. Boleh. Lu pergi mana? Iman pun lalu. Air balik pun kan? Tak ada, masing-masing peluk. Kau sangat Tapi masing-masing. kalau nak main bawah pun boleh ke? Tak ada masalah. Tak lah, tak apa. Kena tidur dengan perempuan ni ni. Geli siap. Oh, ni yang aku minta ni dah Last tidur dengan Mung bila tu? Kecil. Okay, now kita nak pergi main air. So, let's go. Okay, pakai gelang. Nak mandi pakai gelang. Pakai ni, esok pun kita boleh main lagi. Andong dah masuk. Dah mandi. Tengok orang main. Angah. So, biasa kat sini. Untuk bawa family.
Memang terbaik. Habis pun muka aku. Sebab apa? Pukul 3 kita orang main. Panas tu main. Sana best tau. Ada longsor sliding. Dia tak mencabar tapi fun lah untuk harga tiket. Dah, kita main. Okey ah. Okay, happy. Apa tu tak nampak? Happy. Nampak kenapa tu? Sebab apa? Yang kecil ni tak nak balik. Nak main lagi. Okey, nak tanya rating berapa untuk hotel ni? 8-9. 8/9 eh? 8/9. 8 atau 9. 8/9. Pukul 10 lah. Halo? Rating apa? Rating bagi orang dewasa tempat ni 7 ataupun 8. Kalau Untuk kanak-kanak memang 10/10. kalau family punya 10/10 lah. Angah? Apa? Rating Hotel Lotus 8/10. 8/10. After penat kita main, sekarang kita relax je. Hari malam nanti baru kita keluar balik. Sekarang pukul 6. Dah penat, semua dah penat. Ibu, ayam ni nak panaskan ke? Dah standby nak tidur. Ayam. Berapa minit? Ya, saya buka lah. Semua Berapa tengah minit? nak chill-chill je. Lepas tu kita makan-makan. Sebab apa? Angah masak benda special guys. Benda special. So kita tengok apa Angah masak lagi ya. Let's go. Excited nak makan sampai lupa nak rekod. Tengok Angah masak apa. Nasi lemak. Ya. Memang sedap guys. Hello, what's up? Okay, so malam ni kita buat aktiviti sikit. Keluar. Korang tahu tak? Tidur berapa jam tidur? Sejam lebih lah tidur. Bagi badan refill balik. Ambil mood balik. Now kita orang mau pergi jalan-jalan. Rumah Ana. Hai, say hi to kamera. Yay. Hai. Oh. Merak. What is that? Oh, burung merak. Ada merak ah. Tadi burung merak ni dia masa datang ni kembang tau. Tapi masa ni tak ada. Semalam lah ni. Dapat tengok tak? Uish, kau tengok aku pesta tengok merak putih tu. Yang Kung Fu Panda punya. Hi guys. Ni yang Kung Fu Panda punya. Shin. Apa nama Shin ni? Apa namanya Kung Fu Panda yang putih punya tu? Yang putih punya tu, yang ada cerita Kung Fu Panda. Yang jahat tu. Merak lah merak. Tapi merak ni dia betul ni. Sorry. Oh, dia punya kalau bulu kembang dia. Cantik ni. Menyelah. Kuku Panda. So kita dekat Kobe, tunggu Along. Baru cakap tunggu Along. Dah sampai. Tempat dia macam ni lah. Tak ada peminat tu. Malam-malam kau nak santai. Jadi okey lah. Fun. Kena pergi jalan. Pagi pergi kalau air ni tinggal. Oh. Air pasang.
Ada apa tu? Kat lampu sana. Yo. What's up? Betul-betul relax malam ni. Just enjoy our time. Don't think about what. Don't think about fucking stupid happen. So just chill. Gimana? Untuk hujan lebat. Kita kena pergi ni. Naik pagi. Nak pergi bilik je. Tapi pusing naik gitu. Kita gunakan fasiliti yang ada. Yes. Sebab kita orang plan nak pergi ngetir kat luar. So kita ambil kereta jap. Sebab sini tak menarik sangat. Satu lagi nyamuk ah. Nyamuk banyak tu. Nah, kita keluar pergi ngeteh siap. Semua satu kereta je. Apa be? Ngeteh. Teh. So kita orang lepak dulu kat Mamat. Tak tahu nak buat apa. Dah sampai tapi diorang nak ambil video. Jalan je tau. Jalan pergi kat mana? Okey. Sini je jauh. Morning. Now kita ada breakfast. Okay, to breakfast. So we go. Some breakfast. Yeah. Ada bagi breakfast untuk kita setiap pagi. Setiap pagi pula. Pagi lah breakfast. So sekarang kita nak pergi makan breakfast. Ayam besar atau yang gajah tu? Rambo. Semalam kita tengok malam. Wih, dah kembang tu. Nak tengok. Nak tengok dah kembang. Dia macam ular hijau. Masih lemak. So now we have rendang here. Ni apa yang aku makan lah. Aku akan buat klip tap untuk apa yang aku makan. So korang tengok apa aku makan ni. Okay, bye. Okay, rendang first bite. Nak air masak je. Good. Sausage, fries, beans, hash brown. Ini roti canai, bihun. Ini bihun bersitai dengan rendang. Repeat sebab sedap. Last one. Last girl standing. Cara dia check. Cara dia check. Paling lama sekali. Nak bagi yang dia buat. Puan dia dah kembung kan. Puan bagi. Baru tu check keliling. Kalau Rating apa? Kalau dia biarkan gitu, Rating. ada tak kuat. Dia ada tak sambil puan sambil check. 6. Ala rating apa? Rating. Rasa sedap. Cuma variatif tak. Tak baik sangat variasi dia. Gila. Ikut lah, sekarang lebih murah. Asal tak detect muka baki? Oh, detect. Saya tak nak tau. Ayana. Duduk dah ke depan.
Urut kekenyangan. Alright guys. So kita orang nak check out. Tengah siap-siap nak check out. Dah pukul 12 sekarang ni. Dah lebih sikit. So tengah-tengah masa. So kita tengok apa next plan kita. Okay, bye. Okay. Kali ni kita akan pergi ke, tak tahulah mana. Tapi Abang Zaki cakap pergi main bowling. Teluk Sungai. Main bowling Sungai dulu. petang? Petang panas ni. Pergi main bowling. Lepas tu main bowling tu baru pergi Teluk Sengat. Teluk Sengat tu petang sedap sana. Matahari dah turun. Dia memang nampak betul-betul matahari Nampak tenggelam, sunset tu? tenggelam dalam laut. Ya. Ya. Nanti aku rakam, nanti aku buat korang semua pergi sana ya. Ini sao. Sunset. Biar aku ngantuk lah. Tak cukup Bye bye. Izik tu Johor Bahru. Balik sudah. Dah habis cuti. Kejap je lah cuti 2 hari pun. Now kita akan dekat SKS lah. Kita kat SKS lah. SKS. Nak buang masa lah. Nak buat apa tak tahu kan. Nak ke Teluk Sengat tu masa ni panas. So kita dekat mall je. Kita tengok apa kita orang buat. Dah tahu main bowling. Sabarlah. Oh kita tengok. Kita tengok berapa lama dia. Masuk lokal. Around. Okay. Koya lebih ni. Buka bangga. Oh dah cakap. First dah strike. Tak tahu lah. Tak komen lah. One more last point. Menang ni. Focus. Slow and steady. Pemenangnya Dia bawa pukul 2.30, 2.24. Abang Zaki menang. Nombor 3, aku nombor 2, Angah nombor last. Tak apa kan? Relax lah. Alright guys, tiba-tiba kita orang dah main bowling tadi, kita dah bertolak balik ke Johor, JB. Tapi kita orang akan singgah dekat Teluk Sengat dulu. So kita orang rekod dulu tak? Ada dekat dah. So pemandangan dia agak cantik. Saya ambil shoot jam masuk sikit. Saya nak perlahan sikit kenderaan saya. Cantik kan. So macam mana sini nice. That's why aku suka masuk jalan ni. Macam tu. So aku kena fokus jalan sekejap. Corner. Okay, dah sampai makanan saya. Ada telur tepung, ada bukan telur tepung. Ni Abang Aki pun sama ambil sama juga. Ada cikang. Banyak dah ada lagi. Pandangan laut ya. Yeah. So jom makan dulu.
sikit kalau air dah sampai. Terima kasih. Sekejap lagi dia buat. Dah. Sekejap lagi dia buat. Ha, kejap ni. Rasanya dah ada yang dah goreng, sila siram je. So, makan. Let's go. Alright guys. Sekarang kita, tadi aku dah dekat Tok Sungai, lepas tu aku lelap jap buat mata barai terus dia balik. Sebab tak cukup rehat lah rasa kan? Tak cukup rehat. And then ni on the way balik. Sekarang ni balik lah. So aku rasa aku akan tamatkan kat sini je aku punya vlog kali ni. So Assalamualaikum. Bye bye. See you next vlog.